Hanya 49 pemegang saham menolak pelantikan semula Pengerusi Eksekutif Top Glove Tan Sri Dr. Lim Wee Chai. Sebaliknya, beliau menerima sokongan besar daripada 269 pemegang saham, mewakili 2.385 bilion saham atau 99.27%. Kumpulan yang menentang hanya sekitar 0.72% bersamaan 17.38 juta saham pada AGM ke-17 di Shah Alam 8 Januari 2026. Sejak menubuhkan syarikat pada 1991, Wee Chai memimpin Top Glove daripada sebuah syarikat kecil kepada pengeluar sarung tangan terbesar dunia, kini beroperasi di lebih 195 negara. Beliau juga aktif dalam pelaburan peribadi dan tanggungjawab korporat. Majoriti besar turut meluluskan bayaran yuran pengarah dan manfaat bukan yuran untuk pengarah bukan eksekutif bagi tahun kewangan berakhir Ogos 2025.